Assalamualaikum dan hai adik-adik. Marilah kita mendengar kisah Firaun yang kejam. Firaun merupakan pemerintah yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Dia digambarkan sebagai pemerintah zalim, sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia memperlakukan Bani Israel dengan sangat kejam, termasuk membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan anak perempuan hidup. Jadi kenapakah Firaun bercadang untuk membunuh anak lelaki? Suatu hari Firaun bermimpi akan lahirnya seorang bayi lelaki dalam kalangan Bani Israel yang akan merampas dan menghancurkan kekuasaan Firaun. Oleh sebab itu, Firaun bertegas untuk menghapus dengan membunuh setiap bayi lelaki yang dilahirkan. Namun dengan kuasa Allah, ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil agar selamat daripada dibunuh. Bayi Musa ditemukan oleh isteri Firaun, Asiah yang dikenal sebagai wanita beriman dalam Islam. Pertama kali Asiah menemui bayi Musa, dia berasa ada ikatan dan perasaan kasih sayang yang kuat antara bayi lelaki itu, dan memandangkan dia tidak mempunyai zuriatnya sendiri. Asiah berjaya meyakinkan Firaun agar bayi Musa tidak dibunuh dan menjadikannya sebagai anak mereka sendiri. Ketika dewasa, Nabi Musa menyaksikan ketidakadilan dan penindasan Firaun terhadap kaumnya. Baginda kemudian diangkat menjadi Nabi dan diperintahkan oleh Allah untuk menyeru Firaun agar menyembah Tuhan yang Esa dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun datang ke istana Firaun dan menyerukan kebenaran. Firaun menolak dan malah menentang Nabi Musa, bahkan menyuruh para penyihir Mesir untuk menghadapinya. Namun, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar dan berjaya mengalahkan sihir pengikut Firaun. Para penyihir pun beriman kepada Tuhan, namun Firaun menyiksa mereka kerana berpaling darinya. Setelah bertahun-tahun penindasan, Allah memerintahkan Nabi Musa dan pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun hingga ke tepi Laut Merah. Datangnya wahyu Allah agar memukul tongkat Nabi Musa ke laut lalu membelah lautan. Ketika itu Firaun dan pasukannya mencuba mengejar dengan menyeberangi lautan itu. Namun lautan itu kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Kisah Firaun adalah peringatan tentang kesombongan, penindasan, dan penolakan terhadap kebenaran. Ia juga menunjukkan bahawa kekuasaan duniawi tak bermakna di hadapan kekuasaan Allah. Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang.